boleh ke keluarkan air mani hari-hari? Bila masa boleh, bila masa tak boleh. Sebenarnya, pancuk hari-hari tak jadi masalah. Kalau tak sampai tak ganggu kesihatan dan juga tak ganggu aktiviti harian. Ada juga research yang tunjuk mengatakan kalau kerap ejakulasi boleh mengurangkan risiko kanser prostat. Tapi anda kena berhati-hati. Keluarkan air mani hari-hari pun boleh jadi masalah kalau anda ketagih terhadap pornografi. Kedua, onani kerap sangat. Dan yang ketiga, sampai badan anda letih, ganggu fokus dan tugas harian. Kebiasaannya, apa yang saya nampak sekarang, orang lelaki kat Malaysia ni kerap keluarkan air mani sebab ketagihan kepada pornografi. Macam saya cakap sebelum ni, apabila anda ketagih terhadap pornografi, memang boleh bawa kepada macam-macam masalah. Seperti antaranya, bawa kepada masalah pancuk awal, kurang rasa terangsang bila dengan pasangan, dan juga badan akan cepat letih dan kurang fokus. Jadi kesimpulannya, anda kena fikir sendiri. Jadi bolehkah kalau kita nak keluar air mani hari-hari? Jawapan dia tepuk dada, tanya selera. Kalau anda keluar dengan cara yang betul, tak ada masalah. Anda keluar dengan cara yang salah, serta sampai ketagihan dengan benda-benda yang tak betul, anda kena stop dan ubah gaya hidup anda supaya dia dapat jaga kesihatan lelaki anda dengan baik.